Kita berada di satu tempat yang mana kita berhenti seketika untuk berteduh lah bahasa mudahnya. Jadi kita pun dipecahkan untuk fleet ni, kita dipecahkan pada 2 kumpulan untuk kita ambil tempat untuk berteduh daripada angin yang kuat lah dan ombak yang besar. Disebabkan ombak semalam yang mencecah 2 ke 2.5 meter. Jadi untuk bot yang dia jadi terasa sangat besar lah ombak tu, terasa sangat kuat ombak tersebut. Jadi disebabkan itu pihak pengurusan clearing committee ambil keputusan untuk kita berteduh untuk sementara waktu sehinggalah cuaca kembali reda untuk kita meneruskan pelayaran semula insya-Allah. Sebabkan bot saya ni bot layar. Jadi untuk kapal layar yang saya sederhana kecil ni tu ombak yang 2 ke 2.5 meter dah kita anggap besar kan, dan impact dia sangat sangat kuat lah kan apabila bot tu terhentak dengan ombak. Keadaan kapal layar ni kita kena faham dia bukan macam kapal yang enjin, boat enjin. Kapal enjin dia akan sentiasa dalam keadaan yang tegak, stabil, alhamdulillah. Tapi untuk kapal layar ni dia akan sentiasa dalam keadaan yang sengit. Jadi bila kita sengit ni, keadaan sengit ni, sengit dia kadang-kadang sama ada sengit ke kanan ataupun sengit ke kiri. Dia bergantung kepada keadaan angin yang mana kita perlukan kekuatan angin ni agar layar kita ditolak. Kan? Walaupun dalam masa yang sama, enjin masih lagi dijalankan, kan? Masih lagi ada. Jadi bila bot kita ni, kapal kita dalam keadaan yang sengit, sentiasa dalam keadaan yang sengit, barang-barang semua walaupun kita dah ikat masih lagi bersepak lah, dan barang-barang yang lain tu bersepak. Kita pun duduk ataupun baring dalam keadaan yang sangat tidak selesa. Bila ombak dah terlalu kuat, kami pun beberapa orang peserta mengalami mabuk laut lah, walaupun kita dah ambil pil untuk motion sickness kan, masih lagi terasa impact dah. Disebabkan tu untuk semalam seharian kita tak makan apa, tak sempat nak makan apa kan? Sebab nak berdiri dalam keadaan yang selesa pun tak, sangatlah kita tidak mampu. Cuma pagi tadi sahaja selepas kita dah berlabuh, bukanlah berlabuh kita naik ke darat, tak, kita dah anchor kapal kita, keadaan yang tenang, baru kita dapat kemas semula dan baru kita mula masak pada pagi tadi, alhamdulillah.